Okey, baik. Saya akan tunjuk macam mana untuk membuat jadual persekolahan. Bukan jadual individu, jadual persekolahan. Okey, ini adalah paparan menu utama Smart RPH. Okey, di bawah ni ada kad ERPH, jadual, bank bahan, sekolah dan profil. Apa yang cikgu perlu klik adalah klik pada jadual. Klik pada jadual. Kemudian first kali dia ada satu paparan tambah waktu. Masukkan masa mula dan masa untuk waktu persekolahan baru. Okey, buat masuk contoh bukan jadual individu Maksudnya masukkan jadual persekolahan. Sekolah cikgu bermula 7.45 atau 7.30. Cikgu klik pada kat sini, ambil 7, contoh 7.45 AM. Okey, kemudian tambah lagi 7.45 hingga pukul klik kat hingga 8.15. Okey, 8.15, cikgu ambil 8.15 AM. Kemudian tambah lagi baris. Sehingga pukul berapa? Last kali cikgu klik butang simpan dan akan menjadi satu paparan macam inilah. Maksudnya jadual persekolahan bermula pukul 7.30, contoh pukul 8, 8.30, pukul 9 sehinggalah balik iaitu pukul 2.10, 2 atau 2.15 terpulang pada sekolah cikgu. Okey, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.